Baru-baru ini, Politico.my berkesempatan menemu bual dua orang anak muda yang telah menyertai sayap bersekutu Parti Bersatu. Kami cuba memahami penilaian mereka tentang politik dan isu semasa berkaitan penghijrahan mereka dari MCA kepada sayap bersekutu Parti Bersatu. Ikuti temu bual ini. So masa tu saya pun tengok Bersatu saya rasa okey sebab saya setuju dengan Hala 7 Bersatu dan itu Perikatan Nasional. Sebab masa tu Perikatan Nasional mereka masa mereka menangangi itu COVID-19 kan, mereka boleh selesaikan banyak masalah lah. So saya rasa mungkin saya boleh try join Bersatu dan berubah lah. Sistem dalam Bersatu, dia memang dia akan sudah ubah. Dia sudah bukakan semua untuk semua kaum. Dia tak kira bangsa mana, dia masukkan dan dia boleh bergabung sekali. Jadi yang platform ni untuk sesuai untuk orang muda sekarang. Dia kurangkan ambil suara orang muda, dia tak berubah apa untuk orang muda. Tengok sampai sekarang dah ada dekat PKR dengan DAP kan. Dia memang dah lupa apa dia buat janjian kepada semua orang. Jadi ramai muda dah nampak apa kebobolan dia orang. Ekonomi ke pentadbiran semua dah lupa. Semua dah lupakan apa yang dia orang janji nak buatkan sebenarnya. Kalau orang muda dengan banyak dah marah, dah boring kan politik sekarang. Jadi kalau ada suara baru, tempat platform baru, mereka minat nak masuk. Macam tu. Mereka nak nampakkan beza. Yang ni sudah baru, mereka datang, ada orang dengar suara dia orang. Saya banyak kawan orang muda. Sekarang kita semua, pemuda-pemuda kita, mereka sudah rasa ada sikit kecewa dengan kerajaan lah. Saya bukan wakil semua pemuda lah, tapi saya rasa lah, kebanyakan yang saya kenal dan kita ada berbual, mereka cakap memang susah lah sekarang punya kehidupan. Komitmen banyak, tekanan tinggi. So, saya pun ada cakap dengan mereka, kenapa? Mereka cakap sekarang kerajaan, mereka tak nampak Hala 7 kerajaan yang betul boleh buat mereka confidence. Mereka rasa tak confidence sekarang. So, mereka kena pilih lagi yang betul-betul kerajaan yang boleh memimpin rakyat ke satu tahap yang lebih tinggi lagi lah. Kalau kepada orang Chinese, dia nakkan apa you janjikan, you betulkan saja. Dia bagi you jangan buat dengan cakap tak selupa macam tu. Janji mesti tunai. Kalau tak ada, rakyat kita bukan bodoh. Mereka akan fikir juga siapa yang boleh tolong mereka, siapa yang boleh tolong mereka untuk bangkitkan isu-isu tempatan. Yang saya masuk Bersatu, saya harap ada banyak platform untuk orang pemuda boleh dapat dengarkan suara dia orang dan lebih luaskan, dan Bersatu punya sistem sudah buka kan sekarang kan. Saya harap boleh banyak suara Chinese boleh masukkan bagi mereka tahu apa yang kita nak bersama macam tu. So untuk saya rasa inilah masa kita untuk membangkitkan isu-isu tempatan, isu-isu masyarakat atau isu-isu negara. Kalau kita bersekutu Bersatu, kita kerja keras, saya rasa kita boleh mendapat sokongan daripada kaum Cina juga dan kaum India juga.